Okey, kita nak tengok pula tentang pemboleh ubah di dalam Unity Visual Scripting. Okey. Jadi cara kita nak buat pemboleh ubah, okey, di dalam blackboard kita sebelah kiri kita ada graph. Jadi dekat sini kita boleh namakan pemboleh ubah kita, contoh dia pusing X. Okey. So kita klik plus. Jadi dia akan membuat nama pemboleh ubah kita pusing X. Type dia jadi type kita mesti sama dengan type data yang kita nak ubah tu lah. Okay, jadi type data kita sini adalah float sebab bulat ni berwarna biru. Jadi kita pilih float. Jadi ini semua adalah jenis data type yang kita boleh guna di dalam Unity. Jadi kita bincang sedikit tentang data type. Jadi ini adalah standard data type iaitu float ini adalah nombor perpuluhan. Integer ni nombor yang tidak ada perpuluhan. String adalah perkataan. Boolean adalah on off atau yes dan no. Vector 3 adalah x, y, z. Ini vector 3 yang kita panggil dia. Okay. Kemudian kita ada game object. Game object ini adalah game object kita. Yang cube ni adalah game object. Kemudian kita ada system. TM Pro ada Text Mesh Pro, kemudian ada Unity dan Engine. Okey, yang selalu kita akan pakai yang inilah. Right, so kita akan pilih float sebab data yang kita nak ubah adalah float. Jadi value yang kita nak bagi kepada dia, kita letak let's say 5. Okey, so dekat sini kita kena kosongkan semula. Kita nak biar pemboleh ubah ni yang mengubah data dalam kita punya transform ni. Alright, jadi bila kita dah buat, kita just tarik saja keluar macam ni. Okay. Jadi kita ada pemboleh ubah pusing X. Jadi kita nak connectkan dia dengan X. Macam tu. Alright, jadi pemboleh ubah kita. Bila kita pusing sekarang, kita play, kita tengok. Objek kita akan berpusing pada X. Kita tengok float dia. Dia punya flow berjalan. Dan sekarang kita punya angle tidak boleh kontrol dekat sini dah. Sebab dah tak ada ruang isi. Sekarang dia dikontrol oleh pusing X. Iaitu dekat sini. Contoh saya buat 1. Dia makin perlahan. Okay. Point 1. Lagi perlahan. Okay. Jadi sebab dia punya darjah pusingan dia tu dah makin kecil pada 60 frame satu saat. Jadi kalau kita letak 2, dia makin laju lah. 2 bukan 0.2, 2 makin laju. Alright. Jadi ini cara kita nak, kalau kita stop, ini kita nak kontrol data kita menggunakan pemboleh ubah, iaitu kebiasaan semua data-data ni kita akan menggunakan pemboleh ubah untuk kita kontrol. Kita tak akan key in direct ke sini, right? Sebab nanti memudahkan kita nak guna dia banyak-banyak kali. Okay? Jadi kita cuma edit data kita dekat sini saja dan semua yang menggunakan pemboleh ubah yang sama akan mengikut. Alright, jadi kalau kita tengok kita punya kotak, ini dia. Okay? Ini dia punya yang mengawal dia, inilah script machine ni dan graf pusingan dia kat sini. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih.